Abang ada apa-apa yang doktor cakap selain tekanan darah? Kolesterol tak cantik dengan stres. Jadi apa langkah pertama abang nak kena buat? Doktor cakap makan makanan sihat, kurangkan stres. Abang dah cuba buat ke? Abang tengah cubalah ni. Jangan cuba je bang. Abang kena lebih serius kali ni. Jangan ketegak sangat. Kau okey ke Hafiz? Muka kau nampak pucat lah weh. Okey Jah, aku lupa sahur lah tadi. Kau kena jaga kesihatan. Kerja boleh tapi jangan biarkan diri kau terjejas. Aku faham. Aku buat semuanya untuk keluarga. Kadang-kadang keluarga juga perlukan perhatian. Jangan biarkan diri kau jatuh dulu, menyesal tak sudah nanti. Betul juga. Encik Hafiz? Encik Hafiz, tekanan darah masih tinggi lagi ni. Kolesterol pun tak berubah. Apa yang saya boleh buat, doktor? Pertama, ubah cara pemakanan. Kedua, kurangkan stres. Kalau terus begini, kita akan bincangkan pilihan lain. Abang, kita kena teruskan dengan gaya hidup sihat. Abang tahulah sayang. Sekarang ni benda bukan hanya untuk abang, tapi untuk kami juga. Abang masih boleh buat lah, jangan risau. Yelah sangat, jangan tunggu sampai terlambat. Kalau aku nak ubah hidup aku kena ubah sekarang.